Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada semua muallim muda yang terus kekal berada pada minggu yang ke-6. Dan minggu ke-6 adalah minggu syukur akhir. Mana pencarian muallim muda yang terbaik akan kita teruskan, dan saya sangat yakin yang ada ini akan menzahirkan dirinya dengan ke arah yang lebih baik, insya-Allah. So, untuk tugasan minggu yang ke-6, alhamdulillah kita mendapat kerjasama dengan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. So, kita ucapkan banyak terima kasih kepada PPZ Mawib kerana bekerjasama dalam tugasan syukur akhir ini. Dan tugasan bagi semua muallim muda yang telah mendapat 3 lokasi yang kita sebut tadi, Setapak, Bukit Jalil dan juga Sentul. So, 3 tempat ini merupakan tempat rumah asnaf yang kita akan pergi, yang mana kita akan santuni mereka. So, insya-Allah kita akan pergi ke rumah asnaf yang merupakan, memang mereka bukanlah kunang, mereka memang orang yang perlukan bantuan, dan mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana mereka tidak mahu untuk senang, mereka ditakdirkan untuk susah sebab Allah ingin menguji mereka yang senang untuk memberi apa yang mereka ada. So, insya-Allah, so kita berharap tugasan ini bukan sekadar untuk pemarkahan, tapi untuk kesedaran, perasaan empati. Duduk dalam kasut mereka, insya-Allah. Saya muallim muda Samsul Sentul. Saya muallim muda Idin Tapak sahaja. Saya muallim muda Anas Bukit Jalil. Yang hari ini, alhamdulillah, kami bekerjasama dengan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Mawib, PPZ Mawib, dan kami ucap terima kasih kerana atas kerjasama ini. Dan tugasan lapangan yang akan mempengaruhi 30% muallim muda dalam pementasan dan juga minggu yang ke-6 syukur akhir ini adalah mereka akan menyantuni asnaf PPZ Mawib. Dan bagaimana mereka menyantuni asnaf ini bukan sekadar menghantar bantuan, tetapi pemarkahan akan diukur kepada kreativiti mereka, kepada sifat empati mereka, adab-adab mereka dalam etika penyampaian bantuan dan juga misi kemanusiaan. So, inilah cabaran muallim muda, tugasan lapangan menyantuni asnaf PPZ Mawib. Muallim muda ditenagakan oleh Epsel Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Epsel Cafe. Kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Epsel Cafe, cuba dulu baru tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk menziarahi satu keluarga asnaf yang mana kita tahu keluarga ni memang keluarga yang menerima bantuan zakat daripada Mawib. So hari ini juga kami bawakan bersama muallim muda dan juga sahabat kami daripada Pusat Pungutan Zakat Mawib. Jadi insya-Allah kita dapat bagi peluang dan kesempatan kepada muallim muda untuk merasai bagaimana cara turun padang dan menyantuni asnaf di lapangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang sangat bagus sebab kita nampak bahawa Pusat Zakat ni menjalankan kerja yang sangat bagus, sangat teliti, sangat cakna lah dengan penerima-penerima zakat khususnya dekat kawasan wilayah ni. Kita ke rumah Puan Tengku Fatin Farhana tadi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Puan pun menyambut ketibaan kami dengan sangat baik dan kami pun dapat meraihkan ataupun dapat menyampaikanlah cenera hati ataupun sumbangan daripada pembayar zakat khususnya Mawib ni lah kepada Puan dengan sangat baik. Saya ada 6 orang anak lah. Sedih tu kita rasa takut kita tak boleh nak membesarkan anak tu je lah. Orang kata ada waktu tu kita akan rasa down. Dengan dosa dan noda ini, ya Allah, merayu, merintil. Kita ingat kita dah susah. Ada yang lebih susah daripada kita. Kita ingat masalah yang kita tanggung tu seberat-berat masalah sampai kepala ni dah tak tertanggung. Ada orang yang lebih mencabar lagi masalah yang ditanggung. Jadi syukurlah. Dan apa sahaja nikmat pemberian kurniaan daripada Allah, belajarlah untuk menghargai. Sebab apa? Apabila kamu tidak menghargai, kamu juga tidak akan dihargai sama sekali. Pertama sekali yang saya rasa ini peringatan yang besarlah untuk kami. Sebab yalah, selama ni kami banyak dapat nikmat. Jadi bila kami ziarah golongan-golongan macam ni, dekat hati ni
terpahat. Bagaimana kami nak kena selalu ingat tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi ini satu pengalaman, satu pengajaran yang besar dalam hidup sebab kita dapat tengok macam mana kesusahan kehidupan seseorang. Dia kena first sebelah kanan, tapi kaki okey lagi. Dia kena sebelah kanan, muka dengan tangan je. Oh, masa first. Masa first, tapi masih lembik jugalah. Tiara tengok abang semangat macam ni, kami pun belajar sebenarnya. Yalah. Asalnya saya pun duk menahan juga nak menangis tu sebab saya teringat sungguh keadaan saya menyantuni. Kira saya khidmat pada wan saya dulu. Tapi saya ingat kita pergi ziarah orang sakit ni, kita nak kena bagi dia ceria dan gembira. Sebab tu saya dengan sahabat saya Muallim Muda Luqman, kami dah plan lah. Maksudnya kami orang kata kita ceriakan keadaan, bagi seronok. Sebab tu sampai abang tu tadi, pesakit tu tadi angkat tangan macam ni lah. InsyaAllah semangat dia buat ni kan. Semangat, seronok dia, gembira kan. Kan? Kamu saya kena tertidur, termengat. Sama berbagi dengan saya. Nama apa tu? Ini Karisha Siti, ini Saisha Siti. Saisha. Baik, hari ini saya dapat ziarah orang susah dengan kerjasama PPZ bersama dengan Muallim Muda Ammar dengan Muallim Muda Zaimi, dan alhamdulillah saya dapat banyak pembelajaran hari ini, terutamanya dari sudut keyakinan kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita orang yang lahir as a Muslim ni, kita rasa macam okey, Tuhan itu Allah. Tapi diorang ni adalah keluarga yang datang daripada mu'allaf dan diuji pula dengan kemiskinan dan kesakitan dari sudut kesihatan. Makluman semua, Encik Ibrahim dan juga Puan Aisyah merupakan penerima bantuan daripada Mawib sejak tahun 2024 lah. Jadi keluar anak, dari keluar dalam. Satu badan. Satu badan tu kena dressing juga. Contoh macam ni dekat dada. Dada banyak. Saya dah kena penyakit macam sakit jantung, penyakit kulit. Penyakit kulit memang dari kecil lah. Ada dua pesanan yang saya bagi tahu kepada dia, yang kita ni sentiasa meletakkan keyakinan bahawa Allah memberikan kita ujian bukan tanda Allah tak sayang, tapi tanda Allah untuk mengesahkan kita punya iman. Semakin tinggi kita punya ujian yang Allah beri dalam kita punya kehidupan, maka semakin tinggi juga Allah akan angkat darjat kita di sisi Tuhan. Bila kita dengar ujian mereka tadi, kesusahan mereka tu bertimpa-timpa. Lepas datang penyakit tu, datang penyakit ni, datang penyakit tu. Tapi apa yang menyebabkan saya rasa betul-betul terkesan, apabila Puan Aisyah cakap apa tahu? Dia kata, kalau saya tak masuk Islam, tak tahulah saya macam mana. Dekat situ saya rasa bangga. Bangga apa tahu? Inilah hebatnya Islam. Untuk program kali ini saya melihat ada beberapa perkara, elemen yang penting kita kena lihat. Yang pertama dari segi macam mana mereka berkomunikasi dengan para asnaf, lebih tepatlah menyantuni para asnaf. Dan untuk perkara-perkara ini saya rasa bukan satu benda yang mudah. Jadi jelas bila kita tengok hari ini pelbagai kaedah, pelbagai cara yang digunakan oleh para muallim untuk berkomunikasi dengan para asnaf. Kenapa kita perlu mereka ini untuk menyelami golongan-golongan asnaf yang sebegini? Ini bagi persediaan kepada mereka apabila menjadi pendakwah di luar sana nanti, agar mereka berkreatif dengan golongan-golongan sasaran yang berbeza.